أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه ومنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Qala Imam Hujjatul Islami Al-Ghazali rahimahullah ta'ala fi kitabil Maqasadil Aqsa. Qala al-Imam, dan telah berkatalah Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ada beza naskah wa zakarna fi kitabi, wa zakarna fi kitabi Al-Maqsadil Aqsa. Kat sini sebut wa qala Imamu Hujjatul Islam, dan telah menyebutlah oleh Imam Ghazali Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ataupun wa zakarna fi kitabi, dan telah kami sebutkan dalam kitab fi kitabi Al-Maqsadil Aqsa. Kitab Imam Ghazali rahimahullah ta'ala namanya Al-Maqsadil Aqsa. Tujuan yang tinggi, yang sebabis maksud. Ni kitab nama Al-Maqsadil Aqsa. Jadi kita kata takbiru rabbil arbabi, takbiru rabbil arbabi wa musabbibil asbabi aslu wad'il asbabi yatawajjaha ila musabbabati hukmuhu. Sebabnya takbiru rabbil arbabi, pentadbiran Rabbul Tuhan lah, Tuhan bagi segala Tuhan, segala yang memiliki bagi segala yang memiliki, itulah Allah Ta'ala. Wa musabbibil asbabi, dan takbir oleh yang membuat sebab bagi segala sebab. Ya Ta'ala lah dikatakan sebagai musabbibil asbab, yang buat, yang menjadikan segala sebab itu. Iaitu takbir oleh Rabbil Arbab wa musabbibil asbab aslu wadi'il asbabi. Asal perletakan asas, asal hantaran bagi segala sebab. Asal hantaran bagi segala sebab. Jadi takbir bagi Allah Ta'ala itulah asal bagi segala sebab berlakunya. Litawajjaha ila musabbabati hukmuhu. Litawajjah, supaya berhadaplah ila musabbabati, kepada musabbabat, segala yang disebabkan itu. Kerana segala yang disebabkan tu hukmuhu oleh hukum, hukmuhu oleh hukumnya. Takbir Rabbil Albabi musabbibil asbabi aslu wadi'il asbabi itawajjaha ila musabbabati hukmuhu. Hukumnya hukum Allah Ta'ala. Wa nasbuhu al-asbaba al-kulliyata al-asliyata as-sabidata al-mustaqirrata allati la tazulu wa la tahulu ka'ardi was samawati as-sab'i wal kawakibi wal aflaki wa harakatiha
mutanasibati al-daimati allati la tatagayyaru wa la tan'adimu ila an yablugha kitabu ajaluhu qada'uhu. Ini nak terangkan apakah itu qada' dan qadar, segi istilah lainnya. Katanya wa qadiyatu asbab wa nasbuhu, dan mendirikan ya Allah Ta'ala akan asbaba al-kulliyata, akan segala sebab yang kulli, apa yang keseluruhan ni, al-asliyata yang asal, asabitata yang tetap, yang sabit, al-mustaqirrata lagi yang tetap, allati la tazulu wa la tahulu, sebab-sebab yang tiada hilang dan tidak berpindah, tidak berubah. Kal ardi, seperti sebab-sebab tu apa misalnya, sebab tu kal ardi, seperti segala bumi ni, wasamawati, dan segala langit, asba'i yang 7, wal kawakibi, dan segala bintang, wa aflaki, dan segala falak, cakrawala ni, wa harakatiha, dan gerakannya falak, al-mutanasibati, yang munasabah. Macam mana pergerakan falak tu je, pergerakan planet, bintang, bumi, dia tidak, dia ada qadar tertentu, tidaknya tidak berubah, ada kadarnya. Ada mati yang berterusan, alati la tatawayyaru, yang tidak berubah, alati harakat je tu, wa la ta'andimu, dan tidak hilang harakat pergerakan falak tu, ila an yablugha kitabu ajalahu, sehinggalah bahawa sampailah ya bulughal kitabu, sampailah oleh kitab akan tempohannya, kitab itu, suratan lah, kitab suratan takdir, sampai dah habis semua, sampai tempoh ajalnya. Jadi kata mendirikan akan segala sebab tu namanya qada'. Ialah qada'uhu, ialah qada'nya Allah Ta'ala. Itu namakan sebagai qada'. Mendirikan Ta'ala akan segala sebab-sebab itu, jadikan sebab itu. Kama qala, seperti firman Ta'ala, faqadahunna sab'a samawati fi yawmaini fa'awha fi kulli sama'in amraha, dan telah kami qadakkan akan 7 langit, 7 petala langit dalam 2 hari. Kami tentukan dalam 2 hari. Wawha, dan kami mewahyukan fi kulli sama'in, pada setiap langit akan perintahan ataupun urusannya sama itu, langit itu. Ini tentukan, itu namakan sebagai qada'. Wa tawjihuhu hadhil asbaba bi harakatiha al-munasibati al-mahdudati al-muqaddarati al-mahsubati ila al-musabbabati al-hadisati minha lahzatin ba'da lahzatin qadaruhu. Dia kata wa tawjihuhu, dan menghadapnya ya Allah Ta'ala akan ini segala ini sebab ni, dengan gerakannya, al-hadhi asbab. Jadi bila langit tu ada pergerakannya, misalnya al-munasibati, yang munasabah, al-mahdudati, yang dibatasi, yang dihadkan, yang dibatasi, lagi al-muqaddarati, yang ditetapkan, yang diqadarkan, al-mahsubati, lagi yang yang dihitung, dikira-kirakan, ilal musabbabatil hadisati, kepada segala perkara yang
disebabkan. Musabbabat ahadiyati yang baharu. Dia kata api kan, api tu sebab bagi membakar, terbakar. Terbakar tu musabbabat yang baharu. Minha lahzatan, ya, al-musababati ila al-musabbabatil hadisati. Minha, daripadanya hadis asbab tu, pada segala sebab ni. Lahzatan ba'da lahzatin, satu lahzah lepas pada satu lahzah, satu ketika lepas pada satu ketika. Itu namanya qadaruhu, ialah namanya qadar. Qadarnya Allah Ta'ala. Jadi maknanya kata telah mendirikan segala sebab. Sebab tu kata seperti bumi, langit, falak semua tu, pergerakannya yang munasabah, itu namanya qada. Telah mentaujihkan, menghadapkan ini asbab ni, dengan menggerakkan je, dengan pergerakan je, itu nama qadar. Fal hukmu huwa tadbiru awalul kulliyyu wal amru azaliyyu alladhi huwa kamlamhi basari. Kata fal hukmu, maka mula hukum. Huwa, hukum tu ialah tadbir al-awal al-kulliyyu, tadbir yang pertama yang kulli, masa keseluruhan. Wa amru azali, dan perintah yang azali, alladhi huwa kamnahi basar, iaitulah amru azali itu, alladhi itu seperti kelipan mata, kelipan pandangan. Itu kata al-hukmu. Sebab dia katakan takbiru bi arbab musabbibi asbab aslu wa asbab li tawajjuha ila musabbabati hukmuhu. Takbir awal itu namakan sebagai hukum. Wal qada'u, dan qada' tu wal wad'u al-kulliyyu li asbabil kulliyati adamiyati. Hantaran yang kulli bagi segala sebab yang kulli, yang secara umum keseluruhan tu yang berkekalan. Banyak sikit lah ibaratnya. Wal qadaru, dan qadar tu apa? Huwa taujihul asbabi, taujih, menghadapkan segala sebab al-kulliyati biharakatiha, dengan pergerakannya segala sebab tu, al-muqaddarati, yang ditakdirkan, ditetapkan, mahsubati, yang dihitung, ila musabbabatiha, kepada segala perkara yang disebabkannya, asbab tu, al-ma'dudati, yang dibilangkan, lagi yang dihadkan, biqadrin ma'lumin, dengan qadar yang maklum, allazi la yazidu wa la yanqusu, yang tidak bertambah dan tidak berkurang. La yazidu wa la yanqusu, qadar yang mana tidak bertambah, tidak berkurang. Itu katakan sebagai qadar tu. Walizalika la yakhruju syai'un min qada'i wa qadarihi. Walizalika, dan kerana demikian itulah al-mazkur telah sebutkan tadi, bukan yang pada kata makna hukum qadar itu, la yakhruju syai'in, tidak keluar oleh sesuatu min qada'i wa qadarihi, tak keluar oleh sesuatu daripada qada dan qadarnya ya Allah Ta'ala.
Abang payah nak faham tak? Dia kata tak memang susah. Dia kata ni wala tufhamu zalika illa bimisalin, dan tidak dapat difahami akan demikian itu. Wala tafhamu kan, dan kau tak akan faham akan demikian itu. Wala tafhamu, dan kau tak akan faham zalika akan demikian itu al-mazkur telah disebutkan tadi. Yang kata apa takbir rabbi arbab hingga akhir tu illa bimisalin, yang melainkan dengan misal. Bagi contoh baru nampak. Takut contoh pun tak nampak agak. Itu mudah-mudahan satu hari nampak lah. Besar sikit. Kata wa'allaka syahadta sunduqa sa'ati allati biha yuta'arrafu awqatus salawati wa ilam tusyahidhu fajumlatu dhalika annahu labudda fihi min alatin ala syakli astuwanatin tahwi miqdaran minal ma'i ma'luman. Walaka syahadta, dan barangkali engkau syahadta, kau telah melihat kasunduqa sa'ati, akan peti masa, peti jam. Kita tengok peti jam. Saya tak kenal jam dulu ni. Zaman kita tak pernah tengok kot. Waktu tahun dulunya. Alati la yut'ar alati biha. Peti jam, peti masa tu. Alati biha yut'arrafu, yang dengan dia, dengan sunduk sa'ah. Yut'arrafu awqatu salawati, diketahui akan segala waktu solat. Dulu canggih kan, tahu waktu solat boleh ikut kira-kira. Kira-kira je, ada alat je. Wa ilan tusyahidhu, jadi kalau boleh tengok tak apa. Tengok macam tu lah, ibarat qadar tu. Macam kata pergerakan falak tadi. Macam ni ada hitungan waktu tertentu, qadar je, pergerakan je. Wa illa tusyahid, dan jikalau kau tidak pernah melihat. Tadi biha tu saat. Wa illa tusyahid, dan kau tak pernah melihat akan sunduku saat. Tapi kalau tak pernah tengok peti jam tu, ni nak cerita lah. Payah agak lah nak ceritanya. Tengok sekadar mana. Kata fajumlatu zalika, maka jumlah himpunan mungkin itu, ini secara keseluruhan, kesimpulannya, macam mana cara berfungsi sunduku saat. Anahu la budda fihi min alatin, yang bahawasanya la budda fihi, tak dapat tidak daripada pada sunduku saat, pada peti jam itu mesti ada apa? Alat je. Min alatin ala syakli astuwanatin, daripada alat di atas bentuk tiang. Jadi ayat alat je, bentuk macam tiang. Tahwi miqdaran minal ma'i ma'luman, alat yang mengumpul, yang kata mengumpul akan satu qadar minal ma'i, satu qadar daripada air, makluman, qadarnya maklum, qadaran makluman. Ni besarlah jam ni, dia boleh ada adat, dia ada air lagi dalam tu, dia boleh ambil satu qadar air. Adalah je qadar je berapa, 500 gram ke contohnya, setengah liter, separuh liter ke. Tu satu. Wa alatin ukhra mujawwafatin, dan ada satu alat yang lain
mujawwafatin yang ada, yang dilubangkan, ada lubang. Mawdu'atin fiha, yang dihantarkan alat lain tu, yang hantarkan padanya, yang letakkan padanya alat tadi tu, alat-alat syakli ustuwanah. Faqal ma'i, di atas air. Mana ada alat bentuk macam tiang, macam batang tiang, dia boleh kumpul sekadar, boleh kumpul air. Lepas tu ada alat lain, ada berlubang, meletakkan di atas air. Wa khaitin mashdudin ahadu tarafaihi fi hadhihi alati mujawafati, dan ada benang yang diikat kan, akan ahadu tarafain, akan satu daripada dua tepi, fi hadhihi alati mujawafati, pada ini alat yang dilubangkan. Ada alat lagi, ada benang ikat, ada satu benda yang buat ada lubang tu, ada benang ikat kat itu hujung satu. Wa tarafuhul akharu, dan hujungnya khaitin, benang yang satu lagi, fi asfali tarafin sawirin mawdu'in faqal alati mujawafati. Itu ada pada bawah tepi yang kecil, zarfin, fi asfali zarfin sawirin, ada lagi hujung benang tu pada bawah bekas yang kecil. Zarfin sawirin mawdu'in, yang diletakkan faqal alati mujawafati, faqal alati mujawafati, di atas alat yang berlubang tu. Ada pula ada ujung tu letakkan pada atas alat yang berlubang, hujung benang satu lagi, dia ada pada bawah bekas yang kecil. Maknanya ada benang tu, ada satu tu, ada pada satu benda yang berlubang tu, alat berlubang, satu lagi ujung benang tu pada bawah bekas yang kecil. Yang kecil tu nak diletakkan di atas alat yang berlubang tadi. Bayangkan sendirilah, kena khayal. Wafi kuratun, fihi, wafi, dan padanya pula, pada zarfin sawirin, bekas yang kecil tu ada bola, macam ada berbola, ada berbola. Watah tahu tosun, dan di bawah berbola tu ada tos, bekas pada tembaga rasanya. Bihaisu la saqati kuratu, dengan sekiranya jikalau jatuhlah oleh al-kuratu, oleh berbola tu, kalau jatuh, waqas fi tosi, masuklah dalam tos, dalam bekas tembaga tu. Wasumi'a dhaninuha, dan dengari akan deringan je, boleh dengar bunyi je, bunyi kurah tu lah, besi bola tu kalau jatuh masuk dalam bekas, dia akan bunyi jam tu, tak misalnya. Thumma taskubu asfal alati al-ustuwaniyati saqaban bimiqdari ma'lumin yanzilul ma'u minhu qalilan. Thumma taskubu, engkau buat lubang asfal alati, pada buat lubang pada bawah alat al-ustuwaniyati, yang berbentuk tiang tu, ataupun bentuk macam tiang, tiang lah, saqaban, akan
ataupun tas kubur apa ni, kurah. Dan sakaban bi qadri maklumin, akan satu lubang dengan qadar yang maklum. Yang zilul ma'u minhu qalilan, yang keluarlah air minhu daripadanya sakaban, daripada lubang tu, qalilan air keluar sikit-sikit dari lubang. Faizan khafada al-ma'u in fakhadatil alatul mujawwafatu al-mawdu'atu ala wajhil ma'i, maka apabila in khafada al-ma'u, berkuranglah, turunlah oleh air, infakhadatil alatu, turunlah oleh alat yang berlubang tu, yang letakkan amawdu'atu ala wajhil ma', yang letakkan atas permukaan air. Famtadda al-khaytu al-mashdudu, maka menjadi panjanglah oleh benang yang diikatkan, biha dengannya, dengan alat tu. Faharraka az-zarfa, maka menggerakkan akan zaraf, akan bekas, alladhi fihi al-quratu, bekas ada pada bekas tu ada berbola tu. Tahrikan yuqarribuhu minantikasi ila yantakisa, akan sebagai pergerakan yang menghampirkan, yuqarribuhu, menghampirkan akan dia, benang itu yang menghampirkan akan zaraf, bekas. Minantikasi ila ayantakisa, daripada intikas, terbalik, hampirkan bahawa ia terbalik, ya. Tak nak bayangkan macam mana alat duduk terbalik, apa tu, zaraf. Dia fayatadahraju minhul al-quratu, maka bergolek lah minhul pada zaraf, pada bekas tu oleh bola tadi. Fataqa'u fi tasi wa taqinnu, tadi toninuha tak ni, toninuha. Wa taqa'u fi tasi, dan masuklah oleh kurah, bola tu masuk fi tasi, pada bekas tembaga tu. Wa tatinu, dia berbunyi ya, bunyi berdering bunyi. Wa inda qida'i kulli sa'atin taqa'u wahidatun, dan di selesai setiap saat, setiap saat tu jatuhlah satu, wahidatun, jatuhlah ia, dia taqa'u wahidatun, jatuh oleh satu saat. Dia semua selesai proses ni satu saat. Tu kita nak buat jadi hasil satu saat, kira tu. Wa inama yataqaddaru al-faslu bainal waqa'ataini bi taqdiri khurujil ma'i wa khifadihi, wa zalika bi taqdiri sa'ati saqabi allazi yakhruju minhu al-ma'u, wa nufuz zalika bi tariqil hisabi, dan nyesanya terqadar oleh perceraian di antara dua waqa'atain, dua ketika itu, dengan takdir keluarnya air dan terturunnya air. Dan dia satu saat tu air, ada qadar air tadi, bila habis turun air tu, qadar beza perceraian, perbezaan antara dua saat.
Wa dzalika bi taqdiri sa'ati saqabi, dan demikian itu takdir khuruj mak itu dengan ditakdirkan sa'ati saqabi, luas lubang allazi yakhruju minhu mak, yang keluar daripada saqabi itu, allazi itu oleh air. Kalau mana ada luas tertentu, air itu keluar bagi cukup qadar satu saat. Wa yu'rafu dzalika bi tariqil hisabi, dia diketahui akan demikian itu, iaitu takdir sa'ah tu, takdir luas lubang tu, bi tariqil hisab, dengan jalan kiraan matematik, ada cara kira. Fa yakunu nuzulul ma'i bi miqdarin muqaddarin ma'lumin, maka adalah turunnya air itu dengan qadar yang muqaddar, yang ditakdirkan, yang ditetapkan, yang maklum. Bisababi takdiri sa'ati saqabi saqabati biqadri maklumin, dengan sebab takdir qadar luas lubang sekembah, kata biqadri maklumin, dengan qadar yang maklum. Mana luas tu yang tentukan air tu keluar selaju mana, menentukan kiraan saat tu. Fa yakunu khifaduhu alal ma'i bizalikal miqdari wa bihi yataqaddaru in khifadul alati al mujawafati wa jirarul khayti biha al mashdudi. Wa yakunu khifaduhu, dan adalah turunnya ataupun kata apa, adalah terendahnya, menjadi rendahnya ini apa tadi, wa yakunu in khifadu a'lal ma'i bizalika, jadi turun terberendah bahagian atas air, bahagian atasnya bizalika miqdari, dengan semikitu qadar, dengan begitu qadar, adalah dengan mikian itu qadar sa'ah saqabah, luas lubang tu. Wa bihi yataqaddaru infidadu alati mujafati wan jiraru khayti biha al mashdudi, dan dengan dia zalika qadar tu, tak miqdar tu, diqadarkan akan terturunnya alat yang berlubang tu, wan jiraru, dan diqadarkan akan tertariknya al khayti, tertarik benang biha dengan alat tersebut, al mashdudi, benang yang diikatkan tu. Wa tawalludul harakati fi zarfi allazi fihi quratu, wa tawalludu yataqaddaru tawalludu atau inkhifadu, dan dengan dia juga terqadarkan akan tawalludul harakati, terjadinya pergerakan, beranak, terjadi pergerakan fi zarfil allati, pada bekas yang fihil quratu, bekas yang ada pada bekas allati itu ada bola tu, berbola tu. Wa kullu zalika, dan setiap macam itu yang telah sebutkan al-mazkur tu, yataqaddaru bi taqadduri sababihi, ditakdirkan dengan, ditetapkan dengan tetap sebabnya, sababihi, sebabnya kullu zalika tu lah. Ini adalah hitungan je tu,
La yazidu wala yanqusu, tidak bertambahlah sebabnya tu. Wala yanqusu, dia tidak kurang sebabnya. Wa yumkinu an yuj'ala wuqu'ul qurati fi tasi sababan di harakatin ukhra. Dan mungkinlah oleh bahawa dijadikan wuqu'ul qurati jatuhnya bola tu, ada berbola fil tasi dalam bekas tembaga tu, sababan di harakatin ukhra, menjadi sebab bagi pergerakan yang lain. Wa takunul harakatul ukhra sababan li harakatin salisatin, dalam pergerakan yang lain itu jadi sebab li harakatin salisatin, jadi sebab bagi pergerakan yang ketiga pula. Bahkan seperti mereka itulah mazkur itu ila darajatin kasiratin, kepada pada saat yang banyak, gitulah dia berlaku saat pada jam tu. Hatta tatawallada minha harakatun ajibatun muqaddaratun bi maqadira mahdudatin, sehingga terjadilah minha daripadanya darajatin kasiratin tu, ada berlaku pergerakan harakatun ajibat, pergerakan yang ajib, pelik lah, yang menghairankan. Muqaddaratun, yang ditetapkan bi maqadira mahdudatin, dengan takdir-takdir yang disakat, ditentukan, yang dihadkan. Ada pergerakan tu ada dah dia punya waktu-waktu, sekoda-koda je, berapa saat, berapa tempoh je. Wa sababuhal awwalu nuzulul ma'i bi miqdarin ma'lumin, dan mana sebabnya sebab harakatah ajibah, pergerakan kesuluhan jam tu, jam lama ni dulu, sebabnya awalnya apa, nuzulul ma', la turunnya air, bi miqdarin ma'lumin, dengan qadar yang dimaklumi, tertentu, yang dimaklumkan. Mana qadar turun air tu jadi 1 saat. Itu sebab yang pertama, hinggalah berlaku pergerakan pada jam tu, dan jadilah boleh kira waktu. Fa iza tasawwarta hadhihi surata fa'lam anna wadi'aha yahtaju ila salasatin umurin. Tak bagi cerita jam ni, banyak jam ni. Tak faham tak? Faham? Ini jam zaman dulu ni. Bang kena cari kat museum lah, tengok kok ada lagi. Dia kena cerita jam lagi ni, tak habis lagi. Wasani fa iza tasawwata hadhil surata, habiskan terus, senang sikit. Ya. Betul ya. Fa iza tasawwata hadhihi surata ilahi wa a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.